Selamat sejahtera. Saya Sarfa Enterprise. Saya nak sharekan kenapa air food bagus untuk kencing manis. Kenapa? Tolong jelaskan. Kenapa air food bagus untuk kencing manis? Biar saya jelaskan. Sebelum saya share itu, boleh tekan dulu button like. Tepi dah kan, like button like, sharekan video ni. Siapa baru follow kan bio saya, page saya Sarfa Enterprise. Okey. Yang pertama dia tinggi dengan kandungan bijiran 28 herbal. 28 herbal dia tinggi dalam kandungan 28 bijiran 28 herbal. Dia akan dapat bantu kurangkan keradangan dalam badan. Dalam badan dia akan mengurangkan keradangan badan. Dia bagus untuk stabilkan apa dia? Gula dalam darah. Gula dalam darah dia akan stabilkan. Makanan air food ni boleh makan umur 2 tahun hingga tua boleh makan. Ibu menyusu bayi boleh makan, ibu mengandung boleh makan. Sebab dalam ni probiotik tak campur dah. Tu boleh makan. Randang kronik ini adalah randang kronik, tahu randang kronik. Ini adalah satu penyebab gula darah susah dikawal. Randang kronik itu. Dia gula darah susah dikawal. So air food kandungan protein yang berkualiti. Protein berkualiti boleh membantu kita elakkan makanan berlebihan. Dia kawal selera. Dia akan selera dan juga dia stabilkan bacaan gula sesuai untuk pesakit darah tinggi. Dia kawal selera. Kita makan, dia elakkan makanan berlebihan. Dia kawal selera. Makan air food dia akan kawal, dia akan selerakan dan juga stabilkan bacaan gula sesuai untuk penyakit kencing manis. Nak tahu banyak lagi info, boleh tengok bio saya. Masuk sebenarnya bio Sarfa Enterprise. Dalam itu ada testimoni. Dalam macam-macam testimoni ada di dalam. Mengenai makanan air food dan minyak sapuan seluruh badan. Ini dia Morakatan herbal soup. Ini Morakatan untuk saraf. Untuk saraf tulang Morakatan. Sekarang hot item Morakatan. Ini pun ada. Masuk sebenarnya